dan selamat pagi. Hari ni hari Isnin, pukul 7 pagi di Kiruna, Sweden. Forecast untuk hari ni, kalau ada matahari pukul 10 nanti, 10 pagi nanti baru ada nampak matahari. So buat masa sekarang memang tak ada matahari lah. Okay, ni tempat penginapan aku. Tak tahu lah semalam, tak ingat lah dah buat video ke belum. Semalam sampai memang dah gelap. Lepas tu pergi kedai semua, tak sempat nak tangkap gambar semua. Kamera pun waktu tu tak ada bateri. So ni baru kita nak start buat sembang-sembang Kiruna, Sweden. So dia tak berapa sejuk dalam yang ketidur. Cuaca berkabus, haze. Ni reception dia. So ni tempat penginapan dia. Situ penginapan dia. Dia ada banyak tempat penginapan. Dulu asalnya katanya sini sekolah. Ni sekarang nak pergi tengok apa ada dekat. Kan kita nak pergi tengok sarapan dia. Dia ada sediakan sarapan. So kita nak pergi tengok apa sarapan dia ada. Dia suka sekolah negara ni. JCB ikan korek, tapi dia menolak ais. Macam sekolah ni, nampak? Macam sekolah kan? Dia ada signboard ni. Oh bukan, dia berarti surat. Dalam tempat reception dia lagi storage ni sepatutnya kita nak tengok, tapi itu lah cuaca tak cantik. Uish, tanpa macam ni tak faham. Ni nak pergi tempat dia punya tempat restoran kan, tempat breakfast. Alhamdulillah dah selesai makan. Hari ni makan macam Lalat cakap hari ni kita jadi biawak. Makan telur banyak. Harap jangan kentut. Pasal dia ada roti, telur, itulah, sayur itu kan. Satu yogurt ni semua malas nak bergerak lah. Sebab dah kenyang. Saya dah kenyang lah. Cukup untuk sarapan. Memang orang kata hari ni sarapan berkhasiat lah. Penuh dengan zat-zat. Siap ada smoothie, pisang semua. Memang cun. Okay, kita jalan kat luar. Kita dah habis makan. Sekarang ni kita dah habis makan. Budak-budak pun nak masuk sekolah dah. Nampak budak-budak ni sekolah ni. Lepas tu ada belakang dia buat tempat penginapan. Bukan ni, bukan. Tu ke bilik tu? Dia kata dekat basement. Budak-budak dah seronok main ais kat tepi sana. Basah lagi kau? Dah. Tengok kecil lah. Siapa tak ada? Kita tak pernah turun ke bangsal bawah ni. Mak Saleh punya bangsal. Laundry room. Diorang lah. Ni jadual dia kat dalam ni. Ni depan ni. Sebab Swiss dia agak pelik sikit lah kat sini. Ni dah Swiss dia. Kan? Pusing Mat. Kita mana tahu pusing. So kita dah jumpa dah dia punya laundry. So kita kena betul dek. Oh pusing dia punya tu Swiss. Tu apa kita nak? Ni tak faham. Apa dia tulis je? Ni masa-masa dia. Ambil je masa ni. Dah dapat pot untuk basuh. So kita nak jamin dulu lah. Bangsal tu ni. Rambut tu. Okay, settle. Sokok dulu.
Kita dah settle, kita dah cari Dobi tadi. Kita dah tengah basuh baju. Aduh, shit. Basuh baju. So ni aku tengah jalan-jalan. Sekarang pukul 8.30 pagi kan, macam ni kehidupan di Kiruna ini. 8.30 pagi macam ni. Apa? Gelap je, apa nak buat. 8.30 pagi. Tetap mainan bawah tu. Ni namanya Ripan, Camp Ripan. Kita lah sampai hujung bawah tu, tak boleh lah. Sebab gelap tu, nak tahu macam mana ni. Pagi ni, kalau malam malam ke siang sama je. Still lampu tu hidup, still lampu jalan ada. Tapi bila malam tu gelap dia lain sikit lah, lagi gelap. Ni kira terang lah juga, tapi cuma matahari yang tak nampak. Sejuk bos. Ni ada binatang yang telah disumpah jadi ais. JCB ni kuat bekerja pada pagi tadi. Sudah dia angkat barang pula. Tak tahu lah ais lah. Malfunction. Ada je orang yang jalan bawah ni. Ada taman mainan sini. Taman mainan ais beku. Oh, itu tuat terumbas je. Mak Saleh pun sejuk. Lagi kita yang Asia ni. Koreh mat, koreh. Dah berhabuk dia sikit. Okay, ni sekitar-sekitar tempat parking karavan. Yang tombol-tombol tu macam peti surat tu tempat parking lah. Nak boleh cas kat situ. Ada budak-budak tengah main salji kat atas. Sejuk bos. Pagi sekarang ni, pagi. Budak-budak tu nak pergi sekolah ke nak pergi rumah tu. Dah banyak main. Kecil-kecil orang main lumpur kan, main salji. Mesti balik kena marah dengan mak dia. Okay, kita patah balik. Nak pergi sana macam jauh ke. Okay, kita dah nampak ada seorang budak ni lalu kat dalam semak ni. Tengok dia nak buat apa. Dari pagi buka lampu dia. Dari pagi. Sekarang pukul 8.30 dekat pukul 9 lah. Tu lah, sini kalau tak ada aktiviti memang pisang lah. Kena ada aktiviti sendiri. Kesimpulan belum kesimpulan lagi sebab kita ada lagi satu hari kat sini. Jadi kita ada aktiviti kita main snowmobile. Pukul berapa? Pukul 2 petang. Harap time tu ada matahari lah. Kalau naik snowmobile gelap-gelap macam ni pun macam main maghrib. So ni takat dia punya ni kot. Okay, sini kita dah nampak laluan orang. So kita akan cuba jejak laluan dia. Salji kat dalam. Tak sure lah boleh nampak tak. Sekejap tengok. Oh, nampak. Dia macam suram-suram kan. Sebenarnya pagi ni ada lah cahaya terang sikit macam tu. Kalau malam lagi gelap lah.
Sebab kita di garisan yang tak kena matahari. Macam tu lah dia punya ayat dia. Tak tahu apa nama saintifik dia. Tengok ni. Tebal ni. Ui. Layan-layan sikit. Mesti dengar. Sebab tempat sejuk ni akan mengah bila berjalan. Confirm. Ni ais ni. Oh, ni kira je lah shortcut dia je ni. Potong. Dia okey lah. Tapi tu lah, kat sini tak nampak anjing liar ke. Tapi pagi tadi nampak macam serigala kat belakang bilik. Kita nak try lelot hari. Kita jalan je, tak sesat lah. Paling-paling pun tenggelam dengan ais je. Paling-paling lah. Kalau sesat tu tak lah. Sebab tu perlu kemah kita kat sana. Penginapan kita kat sana. Agak sejuk bos. Berjalan di Kiruna. Tengok dia akan tembus ke mana. Ke sekolah budak-budak tadi ya. Sejuk, lupa nak pakai yang tutup leher tu. Nak feel salji. Sebab malam tadi dah salji dah turun. Jauh tu. Jauh. Tak penat, cari penat. Guna handphone pula tangkap gambar. Kat sini sesuai kena pakai boot tu. Tak sesuai sangat. Tapi boleh lah. Sebab malas nak beli boot. Kalau boot beli sekali tu je pakai. Ni nampaknya kesan kencing daripada binatang Binatang apa kita tak tahu. Okay, nanti kita sambung balik lah. Penat. Nampak guys, Tok Haji tengah turun. Sekarang ni nak pergi. Macam biasa, tak habis lagi laundry kita. Laundry dulu. Tapi nak tengok dah siap ke belum. So kan, kalau muka kau kalau tengah malam kan, seram lah. So, 5 minit 20 minit. Okay, kita set time dulu lah. Nanti kita sambung balik. Aku nak charge bateri lah. Nanti settle, nanti ada masa kita buat. Belum lagi. Kita lari sambil buat video lah. Masing-masing nak bunyi. Mat dengan salji tu. Alam. Sekejap kita minta ikut tingkap je. Dah siap dah? Woo! Dalam guys. Dah. Kena ada basuh lagi satu baju guys. Nanti kita sambung balik. Tak cukup tangan. Mas dah limas. Okay, kita dah ambil dah. Kita punya bag laundry kat situ.
Lepas tu kita kena basuh lagi satu baju, lupa dah nak basuh. Okay, jap kita parking dulu. Macam dia. Sini ikut baik. Tak cukup power lagi lah. Sekejap, nak try satu lagi. Angle macam ni, kita kena pakai tracking mode ni. Tracking mode ni baik sikit tau. Macam ada orang cara kontrol kita. Mesin basuh 7 kilo. Ingat, aku cakap awak kat sini. Pusing. Hari tu kita dah siap. Kita boleh siap-siap naik ke atas menghadapi cuaca yang sejuk. Tadi waktu aku turun, apa? Waktu aku turun tidak nak balik sekolah. Okay, sekolah sana tengok. Okay, kita keluarkan air kat sini. Maknanya cun-cun. So kita boleh start balik. Start balik apa? Kita nak pergi hantar baju laundry dulu. Ada orang tinggal berapa? Tinggal plastik sini. Kau nak ambil lagi. Sekejap kita ambil pakai plastik je. Penat kita santai dulu guys. Okay, kita cuba nak jalan ke atas. Tapi harap tak dalam sangat lah. Wow. Dia tak bagi masuk ah. Tak payah. Guys, tadi buat video tadi guys, pakai subject tracking. So gambar dia jadi macam ni tau. Tegak pula. Dia jadi tak boleh dia jadi portrait pula, bukan horizontal. Sekarang jam. Benda dah cakap banyak. Lepas tu gambar tegak pula. Macam mana nak masuk video mat? Sebenarnya tempat ni tinggi tau. Kalau ikutkan tu pokok tinggi tu dah tenggelam. So sekarang kita kat paras tinggi. Maknanya ni ujung pokok shoot. Ni tak? Betul tak? Tu pokok. Ni dah setengah tu. Ni kawan dia kat atas dah tenggelam. So ni tinggi. Anda korek sampai ke bawah mat. Gentle. Ada turun-turun sikit-sikit salji. Jadi kita nak kena buat aktiviti sikit ni.